Kali terakhir kita dijual negara masa perjanjian Pangkor 300 years ago. Kali kedua hampir dijual adalah Malayan Union. Dah sign dah pun. Cuma Onn Jaafar yang lawan. Kerajaan ni, kerajaan Barani selalu bercakap mengenai transparansi. So demi ketulusan, saya syorkan mungkin ekonomi rakyat pun boleh amplify this. Minit mesyuarat kabinet bila paper ni dibentangkan, what was discussed? What was the cost benefit analysis? Apakah pandangan Jabatan Peguam Negara? Apakah pandangan daripada Gobind Singh Digital? Apakah pandangan daripada Menteri Kewangan? Apakah pandangan pada Mat Sabu on import licensing on agriculture? Farmer pun tak boleh pergi. JAKIM. Apakah pandangan mereka ni? Apakah pandangan daripada Johari Ghani? Kalau seorang pun tidak meluahkan pandangan mereka, so bagi saya mungkin ini agak keras, tapi semua itu adalah pengkhianat yang menjual negara. Kali terakhir kita dijual negara masa perjanjian Pangkor 300 years ago. Kali kedua hampir dijual adalah Malayan Union. Dah sign dah pun. Cuma Onn Jaafar yang lawan. Kali ini seperti Peguam Negara ada tulis, Tommy Thomas, ini perjanjian yang paling teruk, lagi teruk daripada perjanjian Pangkor. Daulat negara dijual.